Terima kasih lah pada orang yang sihir saya tu. Terima kasih bang. Sebab apa dia orang membina jabatan saya ke syurga. Oh. Sebab apa kalau kita meninggal dalam keadaan disihir tu mungkin syahid. InsyaAllah ya. Doakan lah. Fizi abang pernah terfikir sampai tahap tu bang? Time tu buat kat PSCC Putrajaya, dia ada bagi macam satu bilik lah. Okey. Untuk artis masing-masing lah. apa semua, ada sofa macam kata. Saya tidur, saya snap kejap tu macam nak bangun tak boleh. Tapi saya ingat kalau ada kena tindih kena gerak ibu jari kaki kan. Bagi dia ni duduk dalam hati ni Allah pum, baru dia keluar. Sampai tak bernyawa lah. Dia macam kena tindih kan benda tu kan. Dia mesti ada sebab mungkin kita terlalu penat kan. Banyak kali ke? Kira tak banyak kali sangat lah. Tapi ada lah. Ada sikit-sikit je lah. Kat atas stage tak ada yang tak ada suara ke? Ada juga. Ada? Masa tengah-tengah compete tu? Sampai saya terfikir sampai aku ni dah nak mati ke ni kan. Sebelum tidur mesti saya akan ucap kalimah la ilaha illallah dulu. Saya takut saya meninggal dalam tidur sebab saya duduk seorang kan. Saya pun tak ada teman istimewa lagi disebabkan benda ni apa semua. Bukan saya tak cari, saya cuba sampai saya dicop lah apa semua sebab tak ada pasangan apa semua. Tapi dah orang tengok fizikal saya kurus macam ni, dia orang tak tahu saya sakit ke apa. Abang tak bagi tahu diorang ke? Yelah, kalau saya nak cerita pun orang takkan percaya punya. Macam ni lah sekarang ni, saya cerita pun terpulang lah dia orang nak percaya. Tak percaya, tapi saya yang hadap sendiri. Orang yang pernah hadap pengalaman seram ni, dihantar macam-macam, nak buat kerja pun tak boleh. Dia orang akan faham lah.